susah hati. Biar tiada makan asal kumpul-kumpul. Ini kalilan kita ramai-ramai. Ini kalilan banyak bujuk dalam surat kabar. Apa kabar semua? Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan izinnya kita dapat bersama pada hari ini di jelajah terak bersama dengan satu impian yang sama, yaitu perubahan yang lebih baik untuk Johor dan juga untuk negara. Angin perubahan itu bukan hanya ada di Semenanjung, tetapi hampir di seluruh negara. Kami hadir pada hari ini membawa satu politik yang baru dan ingin meninggalkan politik yang lama, yang lebih mementingkan kuasa, yang lebih mementingkan kedudukan, dan kebanyakannya lebih penting mencari laba politik. Kebanyakan yang ada pada hari ini pun di kalangan mereka yang menggerakkan parti bersama ini adalah mereka yang masih setia dan kekal dengan prinsip asal yang diperjuangkan sejak dahulu. Tidak kiralah dari parti manapun asal sebelum ini. Kita melihat kepimpinan pada hari ini sudah hilang daripada hala tuju asal sebenar yang mereka janji-janjikan dahulu. Bila kerajaan itu terlalu kukuh, terlalu kuat, dengan pembangkang yang begitu terlalu lemah, akhirnya kebanyakan mereka yang berada di atas itu sudah mula melupakan diri. Akhirnya kerana terlalu selesa, hari ini mereka di atas sana lebih sibuk mengatur kedudukan politik, lebih sibuk mengatur jawatan-jawatan, dan lebih sibuk dengan projek-projek yang ada. Dan sebenarnya bukan mudah untuk meninggalkan sesebuah rumah yang telah kita perjuangkan dan bina dahulu, namun akhirnya dirosakkan oleh anak-anak di dalam. Pada pilihan raya kali ini, saudara dan saudari memberi sokongan kepada calon-calon kita kerana kita memberikan calon-calon yang terbaik melalui tapisan-tapisan yang sebenarnya, bukan calon-calon di kalangan kawan-kawan, bukan calon di kalangan yang kita kenal saja, tapi kita pilih secara terbuka. Kita buka borang secara atas talian, masing-masing isi dan ada interview dia. Pembangkanglah yang membentuk acuan sesebuah kerajaan. Kalau kita lihat kebanyakan inisiatif-inisiatif yang diberi kepada rakyat, banyaklah. Salah satu dia STR, yang asal dia dulu daripada BRIM. BRIM itu pun diwujudkan selepas kerajaan yang terlalu selesa dahulu sudah tergugat, selepas pilihan raya 2008 dan juga 2013. Dan selepas itu bermacam-macam diberikan kerana pembangkang pada waktu itu terlalu kuat. Dan pada hari ini, selepas dua kumpulan yang sebelum ini adalah seteru akhirnya menubuhkan kerajaan bersama, dan kerana jumlah dia mereka yang terlalu selesa, kita lihat mereka semakin lupa kepada diri. Apatah lagi kita ada pembangkang yang paling tidak berguna sejak wujudnya negara ini. Walaupun kita tidak sertai kerajaan, insya-Allah kalau kita ada beberapa wakil rakyat yang bakal menang selepas pilihan raya Johor ini kali ini, kita akan pastikan suara mereka mampu menggegar Dewan Undangan Negeri Johor. Walaupun jumlah kancil ini kecil dan saiz kancil ini pun dikenali kecil, walaupun yang berucap ini tidaklah terlalu kecil, tetapi kita yakin dengan prinsip yang kita pegang, banyak masalah rakyat yang sebelum ini tidak begitu dipandang oleh mereka kerana terlalu sibuk dengan jawatan, terlalu sibuk dengan projek, mereka akan mula memandang rakyat, menyelesaikan masalah. Dan insya-Allah ini adalah titik permulaan. Kita tengok semenjak jelajah kancil dibuat di beberapa negeri, kita tengok sambutan luar biasa. Walaupun dibuat di hujung-hujung kalau kami bilang orang Sabah, tapi kehadiran hari ini alhamdulillah tetap penuh juga. Kalau kamera boleh fokus dengan belakang sana, saya rasa lebih 30-40 orang masih berdiri lagi. Saya harap sokongan dan dukungan daripada saudara dan saudari yang hadir pada hari ini, dan jika kita benar inginkan perubahan itu, saya mohon kepada saudara dan saudari untuk menjadi ejen
kepada Sang Kancil untuk menyampaikan kepada saudara mara kita, kepada rakan-rakan kita bahwa inilah pilihan yang tepat untuk membawa perubahan yang lebih baik kepada negeri Johor dan juga kepada Malaysia.